Tak ke mana lah, ini semua habis duit ni berapa ni. Ini semua the next anti kotut Ni semua the next diorang kata. Berangan je lebih, tak ke mana. Hai guys, hari ni kita dalam podcast Sembang Atas Kotak. Tapi episod kali ini kita bukan dekat atas kotak. Kita dekat mana, Rin? Kita dekat ladang Kola Cattle Farm. Kita dalam ladang sekarang ni tau. Dan ada di atas sofa, bukan atas kotak kali ni. So memang lain macam lah. Sofa dekat ladang. Kau boleh fikir pelik atau tak pelik. Tapi Nampak hari lembu semua belakang ni. Pelik atau pelik, tak pelik ataupun orang kata unik. Sama juga dengan owner ladang ni, iaitu tetamu istimewa kita hari ini, Pak Jamal. Terima kasih. Boleh kenalkan sikit siapa Pak Jamal ni? Orang kata Pak Jamal ni ialah macam cowboy Malaya. Okey. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syuk, terima kasih Ezrin sudi menjemput kami untuk podcast kali ini. Alhamdulillah, bukan lagi bersama kotak. Hari ini kita bersama dengan sofa kita. Terima kasih banyak. So, saya lebih prefer untuk bercakap dalam bahasa Negeri Sembilan. So, mana tahu ada peminat-peminat Negeri Sembilan kat luar tu. So, nama dia ni Pak Jamal. So, biasa ni orang panggil Pak Jamal lah. So, Alhamdulillah kita dalam industri ni dah selama 8 tahun. Background saya sedikit. Saya berasal daripada Palung, Negeri Sembilan. InsyaAllah orang kampung, jangan lupa vote kita. Okay, dan saya suka juga share, saya adalah salah seorang owner lah untuk Kola Cattle Farm. Saya ada another my big brother, Datuk Amirul Rahman, untuk bersama-sama dengan Kola Cattle Farm lah. So, Alhamdulillah, terima kasih untuk jemput kali ini. So, setakat tu, kalau untuk kita bercerita panjang nanti, asal background saya as an accountant, partner saya sebagai lawyer. So both of us alhamdulillah kita minat dalam bidang ni. So kita cebur dah hampir 8 tahun. Macam mana boleh minat dengan ternak lembu ni? Dia kalau cerita pasal minat ni Rin alhamdulillah saya ni dibesarkan dekat Felda, ni. So kebetulan ayah saya ni memang minat lembu juga, minat kambing. So daripada kecil lagi saya ni dah dibiasakan dengan ternakan. So minat dalam ternakan tu sangat tinggilah. Dah biasa dah main lembu, main kambing. Tapi alhamdulillah parents, mak ayah dapatlah sambungkan saya belajar tinggi sikit. So lepaslah masuk buat diploma, buat degree. So alhamdulillah at the end of the day saya ada chartered accountant juga as a ICAEW members. Then daripada situ saya join salah satu company JLC dalam negara kita, which is kalau siapa yang kena tu kat dalam Saindabi Plantation lah. So as a chartered accountant, as a forensic auditor. Tapi itulah bila minat mendalam tu dalam bidang ternakan tu, panggilan ternakan tu terlalu kuat. So finally I meet my brother Datuk Amirul Rahman. So kita discuss panjang lebar. So at the end of the day kita form satu company lah dan kita start cebur actively dalam bidang ternakan. Tu sedikit sebanyak lah background kita. So memang study memang tak ada pasal ternak lah, tapi minat terhadap lembu tu mendalam. So tiba-tiba beralih juga ke ternakan lah. Ya, saya. So as an accountant, tapi minat tu macam saya kata tadi kan, dah di-expose dengan ternakan ni lebih daripada zaman kecil lagi lah. So daripada situ minat. Betul lah, sebab macam saya sendiri pun orang Negeri Sembilan. So kita memang biasa orang nampak lembu, kobau tu kan. Dan bila kau cakap orang Negeri Sembilan tu, dia rasa nak segat balik ni. Kalau nampak orang kobau taik lembu tak jalan tu tak sah lah. Tu mungkin dari situ ada rasa minat kan. So kalau kata minat tu, kerbau orang panggil apa kat bahasa Negeri Sembilan tu? Kobau. Betul tu. Salah. Itu memang simple tu, kobau. So biasanya kita tempatan ni kobau, lembu kan. Macam mana tiba-tiba boleh ada wagyu? Macam mana boleh orang kata macam tempatan ni panggil apa? Magyu. Kalau untuk wagyu ni kita panggil magyu lah. Magyu. Malaysian. So boleh tahu, boleh explain sedikit maksud wagyu dan juga magyu. Okey, kalau saya contoh sikit tadi kan. Macam mana tadi soalan pertama tadi, macam mana kita boleh cobor dalam bahagian premium market lah kan. So kalau kita tengok for the past few years lah, over the years lah kat Malaysia ni, kita ni rakyat Malaysia dimomokkan ataupun dah dibiasakan dengan daging kotak dan sebagainya. So sampai satu tahap tu saya kata why not, kita ramai dah buat dah. Cuma kita try to be very serious dalam industri ni. So kita start mula-mula tu kita start lah dengan daging tempatan.
So kita kata why not kita consume daging tempatan, dia more healthy, lebih sodak lah, lebih tender dan sebagainya kalau kita comparekan dengan kotak. Nanti kita ulas berkenaan dengan kotak in detail nanti. So dalam satu tempoh tu kita kata why not kita ada something unik sikit lah kan. Cola ni takkanlah kita setakat dekat daging tempatan. So saya pun bincang banyak lebar dengan partner dan sebagainya. Saya kata kita kena sampai tu masuk, kita kena ada kita punya premium punya section. Memang betul kalau kita kan dekat Malaysia ni ada T20 lah, B40, M40. Saya kata kita kena ada satu market yang kita ada niche market, which is something different dengan company lain ataupun peternak-peternak lain. That is where kita start fikir why not kita ada kita punya Wagyu. So saya kata kalau Wagyu ni kita macam tiga lah Jepun ni tak, tiga Jepun, tiga US dan sebagainya. So saya kata why not kita ada kita punya sendiri. So sampailah masuk, saya pendekkan cerita sikit, kita buat kita punya breed sendirilah. So ilham ni datang daripada situ. Dan kita pun bincang panjang lebar juga, takkanlah kita nak pakai nama Wagyu tak. Wagyu ni kalau siapa penonton-penonton ataupun viewer kat luar tu, Wagyu ni, Wa ni Jepun, Gyu tu lembu. Atau lembu kan, lembu. So lembu Jepun. So kita kata why not kita ada kita punya own brand lah. So after all kita come out dengan nama My Gyu lah. My tu represent for Malaysia and Gyu tu lembu. So lembu Malaysia. It's simple tapi is synonym dengan Wagyu lah. So this is something like saya rasa kelebihan ataupun keunikan kita. It's a Wagyu tapi it's very unique. Kalau semua orang tahu Wagyu ni dia kita talking about marbling kan. Dia punya tenderness, dia punya flavor dia. Orang kata dia punya fat in between meat dan sebagainya. In detail lah kalau untuk Wagyu ni. So daripada situ datangnya idea, saya kata dah sampai satu tahap dekat Malaysia ni kita rakyat Malaysia boleh juga consume premium, daging premium tu instead of kita nak keluarkan duit yang banyak untuk nak rasa Wagyu tu sendiri. So objektif utamanya kita keluarkan daging ni supaya lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang boleh rasa juga kan. Orang yang orang kata apa, semua boleh rasa lah. Kalau besok dengan kalau Tony Fernandez kata apa, now everyone can fly. So saya boleh kata apa sekarang ni, now everyone boleh rasa Wagyu kita sendiri dengan rasa Wagyu tu sendiri. Produk tempatan sendiri. Produk tempatan tu sendiri daripada anak tempatan tu sendiri. Itu idea lah kenapa tiba-tiba kita ada premium market lah. Tapi kacukan tu dia memang ambil breed daripada luar ataupun kita guna lembu kita sendiri? Suka saya share kat sini. Mungkin ada yang tak tahu lah, tapi ramai juga yang tahu. Wagyu ni adalah satu bako yang daripada Jepun. Bako ni kalau kita ada duit banyak mana pun, kita pergi Jepun, kita nak masuk lembu hidup tu, tak boleh. Kerajaan dia sanction. Memang dia, kalau kita buat masuk tu, orang kata illegal lah. Itu dari segi lembu hidup. Even dia punya semen. Semen ni kalau bahasa mudah dia apa? Bahasa mudah dia benih lah. Benih tu sendiri kita nak import pun tak boleh. Or, kalau dalam bahasa ternakan ni ada ET, embryo transfer. Kita nak buat embryo transfer pun tak boleh boli. So apa dah buat dululah tahun 1900 something, saya tak ingat tahun bila. Certain bako Wagyu ni dah terlopeh ke US. So daripada situlah adanya Wagyu ni dekat US dan dia akan start masuk dekat Australia dan banyak-banyak negara lah, termasuk dengan Thailand saya kata kan. So bila tanya soalan tadi, kalau kita nak bawa masuk Wagyu daripada Jepun, tak boleh, memang tak boleh. So apa kita buat dengan zaman teknologi, dengan zaman IoT lah, zaman AI dan sebagainya, kita tengok benda tu boleh dibuat dengan macam mana kita boleh gunakan induk yang premium. Contoh kalau tengok kat kandang kita ni ataupun dekat farm kita ni, kita gunakan Angus. Kita gunakan Charolais yang premium lah, yang besar-besar ni. So kita AI kan dia, kita gunakan artificial insemination. Maknanya bahasa mudahnya kita masukkan bonih dalam induk betina tadi lah. So daripada situlah cara macam mana kita nak dapatkan Wagyu tadi. And of course lah orang kata, bukanlah lepas kita masuk AI tu terus dapat Wagyu ataupun Wagyu tu. Tak, dia proses dia panjang. Proses dia panjang. Kalau normally kalau saya bagi contoh tadi kan, kalau pakai Angus tadi, bila kita masuk AI tu, anak pertama yang keluar tu dia consider F1. F1 ni antara yang paling low marbling lah, ataupun low kebakaan dia, darah yang paling topik tu paling low darah Wagyu dalam tu lah. So daripada situ kita kena biarkan daripada F1, kita kena kahwinkan lagi, dapatlah F2, lepas tu pergilah F3. Tapi apa yang saya buat, apa yang kita dah kaji, kita dah selidik dan sebagainya dekat Malaysia ni, pendapat saya sendirilah, pendapat peribadi, kita boleh pergi tahap sampai F3 je. Kalau kita pergi ke F4,
Maknanya darah tu dah pergi ke 92% ke atas. Darah kebakaan itu tinggi tu. Saya nampak dia tak tahan sangat dekat Malaysia ni. Cuaca kita ni terlalu panas. So dia tak apa cantik. Yang paling cantik saya kata kalau F3 tu dah cukup bagus dah. Itu setakat lah. Macam mana kita punya apa, macam mana kita start with lah. Macam mana cara tu is through AI. So Wagyu ni dah kira daging premium tempatan kan. So macam mana cabaran lah, orang kata cabaran nak hasilkan tu. Lepas tu penerimaan masyarakat dekat Malaysia ni sendiri. Macam mesti diorang dah terfikir daging premium mahal ni semua kan. So cabaran cara jaga dia, orang kata duduk dalam aircon lah, pasang kipas lah, makan benda sedap-sedap lah. Saya setuju Syuk dengan Zrin tadi kan. Cerita sikit lah kan. Masa kita start 2018 kalau siapa ingat lagi lah. Masa tu mahal. Mahal ni every 2 years kan. Kita kerajaan kita buat. Masa mahal tu kita buat, kita mahu masuk Wagyu tu kan. Orang duk walak gitulah. Mana boleh Wagyu hidup kat Malaysia ni kan. Wagyu tak boleh ada kat Malaysia. Memang tak mampulah dia nak bertahan dengan panas dan sebagainya. Tu cabaran yang saya boleh kata untuk start tu, orang golak gitulah. Tak boleh buat. Yang pertama tak boleh buat dia kata. Kata tak boleh hidup kawan ni. Tak boleh hidup dan kau tak boleh mampu. Sebab apa? Kos dia untuk nak buat lembu Wagyu ni agak tinggi Dia tak sama dengan lembu tempatan ni. Makanan dia pun dah lain dah. Dah kos dia lain. Yang kedua dia kata, siapa nak beli? Siapa nak beli Wagyu ni? Nama Wagyu dia orang tahu dah. Kalau katalah tomahawk tu, kalau kata tomahawk lembu-lembu kampung ni kan, kita jual lebih kurang dalam RM50, RM60 dah sebatang. Tapi Wagyu ni sebatang tu lebih kurang RM800 ke RM1,200. Wagyu ni. Tapi orang kata, siapa nak beli? Tak ada orang nak beli. Tu saya kata, tak apa, dia biar orang galak gitu. Saya kata, dah hampir masuk Malaysia kena ada satu daging yang premium lah. Yang bagi saya, macam saya kata tadi yang awal-awal tadi kan, bila lagi rakyat Malaysia nak rasa daging premium ni. So daripada situ angan-angan tu timbul. Cabaran tu mesti ada, kos dia tinggi, orang golakkan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, kalau tanya saya sekarang ni 2025 ni, setelah lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun kita buat Wagyu ni yang dinamakan sebagai Wagyu ni, sambutan dia sangat luar biasa. Sebab apa? Murah. Murah tu orang kata harga yang berpatutan. Kalau kita compare tadi dengan lembu Jepun tadi, Wagyu Jepun ataupun Wagyu sendiri daripada Australia tu sendiri. Tapi beza daripada segi daging, macam lembu tempatan kita tahu rasa macam mana kan. Lembu Wagyu dengan Wagyu kita tahu memang dia punya marbling lah. Macam lembu Limousin, Charolais, Brahman, apa beza dia? Dia kalau kita tengok kan, dia bahasa mudah dia lah kan. Lembu ni banyak kategori. Dia ada lembu kalau biasa dengan lembu Jaras. Dia ada lembu KK, ada Brahman Cross. Lepas tu dia come out dengan Charolais, Angus, Belgian Blue, Hereford, banyak lah. Kalau tanya saya, pendapat saya peribadi saya, lembu ni daging dia tu lebih kurang sama je. Yang penting cara pemakanan. Kalau pemakanan tu cantik, kalau saya cakap nanti ramai marah saya. Kalau kau bagi tek minyak tiap hari, apa yang kau bagi tu kau dapat lah macam tu rasa kan. Kualiti daging tu. Kalau tek minyak, dapatlah kualiti daging tek minyak tu sendiri. Kalau kita bagi feed yang bagus, so the quality will be different dengan daging yang biasa. So soalan tadi, lembu-lembu ni daging dia lebih kurang sama je. Perbezaan dia, beza dia tadi kat mana? Dekat quality feed makan. Berbeza pula tadi dengan Wagyu. Wagyu ni bakor tu sendiri, dia dah ada bakor darah. Dia dah ada jin Wagyu tu tadi. Dia dah ada bakor tu sendiri dah Wagyu. Yang kedua, kita formulakan makanan yang betul, then dia akan turn out marbling tadi. Yang lembu biasa tu saya tak menidakkan kata lembu biasa tu tak boleh marbling. Boleh marbling, tapi sangat-sangat rendah. Kita dah cuba buat dah pun. Kita dah pernah sebab sel dia tak macam Wagyu lah. Ya betul. Kita dah buat dekat Limousin, kita dah buat kat Charolais. Keluar marbling, ada yang keluar. Boleh kita jual mahal sikit, tapi very minimum lah. Tapi Wagyu tu sendiri, dia memang bakor tu sendiri dah memang dah marbling dah. Lepas tu dia campur pula dengan formula makan yang betul. InsyaAllah marbling tu timbul. Yang tu yang beza beza dia tu dari segi saya kata tadi, bahasa mudah kalau orang kampung nak faham lah kan. Lemak di antara daging. Fat in between meat tu membezakan daging lembu tempatan dengan daging Wagyu ataupun Wagyu lah sekarang ni. Okay, so macam Pak Jamal cakap tadi kan, dulu orang golaknya orang Negeri Sembilan orang Negeri Sembilan Koba mimpi je lah, onti je lah kan. Tapi sekarang alhamdulillah penerimaan dah bagus kan. So nak tahu golongan siapa yang beli Wagyu tu? Ada spesifik ke golongan yang beli daging Wagyu ni macam mana? Itu saya kata tadi kelebihan Wagyu ni. Kelebihan
produk anak tempatan ni, anak Malaysia ni kan. Beza dia. Macam soalan si Syuk tadi, Wagyu ni kita bahasa mudah lah kan. Yang boleh rasa Wagyu ni, kalau tanya saya lah personally, orang yang mampu lah. Orang yang kalau kata kat Malaysia ni sibuk yang duk bezakan T20 ataupun T1, T2. Kalau tanya saya, diorang ni adalah golongan yang mampu untuk makan Wagyu ni. Sebab dia mahal tau. Dia memang mahal. Tapi dengan Wagyu tadi, kita buka lebih banyak lagi segmen. Kita buka lebih banyak lagi golongan-golongan yang boleh makan Wagyu tadi. Sebab apa? Dia murah. Saya bagi contoh tadi, kalau katalah yang Wagyu ni harga dia satu stick tu kan. Kita katalah Kagoshima ke ataupun Wagyu Kobe ke ataupun Miyazaki kan. Satu stick tu siap makan tu kau mungkin kena bayar dekat 300-400 ringgit kot. Skoping tu. Skoping tu dalam apa? Dalam 180 ke 250 gram. Hang kena bayar 300-400 ringgit, betul tak? Tapi dengan Wagyu ni, kau boleh rasa, kau boleh makan dengan harga below dan 200 ringgit. So which is, dulu kalau kata yang boleh makan tu adalah T20 ke T5 kan. Lah ni saya kata, B40 pun boleh makan. Dah 200. Kalau nak rasa tu, kau boleh lah rasa. Orang kata, sama tak? Memang sama. Kalau kau rasa Wagyu tu, more or less dia sama. Beza dia kat mabling dia. A bit different lah, rendah lah sikit, tak kata tempatan. Tapi, kita tak berhenti kat sini. Kalau kita teruskan R&D ni, kita botolkan demi bakar, kita dapatkan semen yang lebih kualiti kan, daripada US ke, daripada Jepun, daripada Australia ke. Dan pemakanan tu kalau kita fokus lagi, saya rasa insya-Allah in future, untuk makluman lah, untuk Wagyu kita ni, kita boleh dapat skor sekarang ni lebih kurang 7, 8, 9 dah. Sometimes dapat 9. Tu Alhamdulillah. Kalau 8 ni dah biasa. So kita target sekarang nak pergi ke arah 10 tu. Tapi it will take time lah. Kalau kata, benda yang kata tadi lah, mimpi je lah. Mimpi tu, kalau kata, kalau kat luar tu ramai duk kata, alah Pak Jamal, Kola ni sembang je lah. Tapi saya nak bagi tu, saya dah berjaya dah. Orang yang kata mimpi tu sekarang ni, saya sekarang hidup dalam, orang kata apa, hidup dalam, orang kata apa, bukan hidup dalam mimpi dah. Saya sekarang ni dah jadi kenyataan, realiti dah. Bondo tu boleh makan, ramai boleh rasa dengan harga yang lebih murah. Tapi bila start R&D pasal Wagyu ni? Kita start, macam saya kata tadi, kita start pada 2018. 2018 tu masa Maha tu, kita dijemput untuk turut serta dengan Maha. Tapi bila saya kata dengan tim saya, katakanlah kita nak bawa lembu kampung kot. Bukan saya nak hina lembu kampung, boleh. Sama orang lain, tak ada different, tak ada niche market. Saya kata, Tok, why not kita come out dengan Wagyu kot. Tapi Wagyu mana boleh bawa masuk? Kita try lah masuk, kita try lah buat. So 2018 tu penghujung tu. Awal tahun 2018 tu kita start buat Wagyu tu. Kita nampak daripada R&D tu, memanglah kalau lembu pertama saya semua boleh, torang tak dapat mabling. Mabling tu saya rasa dapat dalam 2 ke 3 je. Tahu kan mabling ni? Mabling ni kalau Jepun lain, kalau Australia lain. Kalau Jepun pendek lah, saya pendekkan Kalau Jepun dia A1 sampai A5. Kalau low quality sikit dia ada B1 sampai B5. Kalau low lagi dia ada C1 sampai C5. Tapi kalau kat Australia dia ada MBS 1 sampai 12. Normally 8, 9, 10, 11, 12 itu lebih kurang sama dengan A5 lah. Tapi dengan kita ni sekarang ni Wagyu kita ni dah boleh sampai kata saya tadi 7, 8, 9. So saya rasa kat situ tu kita dah berjaya lah tu. Dah boleh pergi jauh lah tu. R&D tu kita start daripada 2018. So pada permulaan itu memang kita gagal. Bukan gagal lah, maknanya tak dapat, orang kata apa, tak dapat nak nolong lah. Dia punya kualiti dia a bit low. Tapi saya tengok bila hujung 2020, hasil tu dah nampak dah. Saya ingat lagi 2020 kita semoleh lembu yang pertama, kalau siapa perasan adalah lembu tuah. Kalau siapa ingat lah, lembu tuah. Lembu yang pertama yang disembelih, ini yang lembu pertama yang kita semoleh yang kita dapat mabling. Masa tu saya tak percaya. Saya tengok, wish, cantik mabling dia. Sampai tu tahap saya kata apa? Kalau kita testify orang kata kita menipu. Kalau penadongan nama Pak Mustafa lah. Dia dulu orang kata apa, founder Menate. So now dia dengan Jahir kan. Pak Mus, kau nak bayar kat saya je gini. Kan? Saya sampai tak percaya tu, saya kata Pak Mus, mai tengok jap saya punya Wagyu. Saya punya Wagyu ni jadi tak? Pak Mus datang. Macam tu dia rebah. Dia kata terbaik dia kata. Untuk lokal keluar masa tu saya ingat lagi Pak Mus kata 7 ke 8. Boleh tengok video-video tu balik kan. Dia kata terbaik dah Mal, kau teruskan. So itu 2020. Daripada situ kita tengok, kita teruskan kita punya R&D ni. Saya rasa alhamdulillah. Macam Mak Zain tadi, sambutan dia luar biasa. Sampai tak larat bang. Tiap-tiap hari order masuk, kau tahulah bila cerita pasal Wagyu ataupun Wagyu ni, orang nak premium parts. Kan? Kau tahu premium kan? Premium ni bagian tenderloin, premium cut. Orang nak tenderloin, sirloin, rib eye, tomahawk. Bondo ni kalau kita temoleh lembu yang 800 ke 1 tan ni, dia ada dalam 30-40 kilo je. Yang mintanya ramai tu saya kata budak saya, kita kena buat something else ni.
Yang premium cut, yang the lain ni kita kena buat something else. Kita kena buat patty burger dan sebagainya. So saya kata tadi, demand terbaik. Sebab apa? Mampu milik. Ramai boleh rasa. RM1 nak makan sebulan sekali pun boleh. Dari segi costing untuk Wagyu ni pula macam mana? Yes. Lembu kampung lah. Kalau ni orang kata on average lah. Kalau lembu kampung kita bagi makan sehari makan lebih kurang dalam RM10. Ini RM10 ni cost SL lah. SL kat sini kita ada formula kita sendiri. So it's about RM10 lah. Mungkin orang lain kat luar tu lebih rendah. RM10 Kita jaga kualiti kita punya makanan. Tapi untuk Wagyu ni ataupun Wagyu ni, kos dia lebih pada RM20. Sebab apa? First factor dia, lembu tu sendiri dah besar dah. Premium. Kalau besok kalau kita dengar kan, lembu tu kita kena bagi makan 10% daripada body weight dia. So kalau kau tengok kawan-kawan tu dah 500-600 kilo, dah berapa dah tu? Tu yang pertama. Yang kedua dia punya formulation feed dia different. Kalau tengok Wagyu ni kan, Wagyu kita ni kita ada 13 jenis makanan. Kita ada cassava, kita ada corn, kita ada Bali je tak ada. Kita ada wheat, adalah 13. Nak bagi tahu semua orang, pocah pula kasi orang tak. Tapi formulation dia tu different. So cost dia of course kalau tanya saya tadi more than double. Bukan sekadar rumput Napier bukan. Bukan. Dia kena faham Wagyu ni kan. Kalau siapa-siapa yang berminat dengan Wagyu ataupun nak buat premium ni, pemakanan Wagyu ni dia lain sikit. Dia by stages. 6 bulan pertama macam mana, lepas 6 ke 14 bulan macam mana, 14 ke 20 bulan macam mana, 20 ke 24 bulan macam mana. So staging dia memang different. Different fit. Saya belajar. Saya pun tak pandai. I'm accountant. Saya tak pandai. Tapi saya belajar sampai ke Miyazaki, saya pergi ke Jepun, saya pergi ke Hokkaido, saya belajar. So different stage tu, different formulation. And the best part kalau saya boleh share sikit, 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir sebelum kita semoleh tu, dia punya fit dia dah different dah. Hijau dah tak ada dah. Orang kata hijau dah tak ada dah. Dia kita kena lebihkan energy. Energy ni apa Mal? Energy ni contohlah kata corn. Kalau kat luar sana dia bagi Bali, ada top apa wheat tu. Lepas tu yang pastinya dia kena kurangkan protein yes, macam corn semua tu kita perlukan juga. Tapi energy value, diet energy tu kena tinggi, kena lebih. Supaya apa? 6 bulan tu tempoh masa yang di mana yang kita nak dapatkan marbling in the best. Sebab apa? Diet ni penting sebab dia akan tentukan tenderness. Dia akan tentukan flavor kita tu, rasa dia macam mana. So yang ni kadang-kadang kita gagal lah. So 6 bulan tu adalah critical period di mana formulation feed tu kena betul. Supaya bila kita semoleh tu, kita tenang. Kita happy sebab apa? Marbling dia cantik. Bila marbling cantik, bolehlah jual mahal sikit. Sebab apa tahu kan? Bila kalau kategori katalah MBS 7, lain nago dia. Kalau 8, lain nago dia. Kalau 9, lain nago dia. Lagi tinggi marbling dia, lagi tinggi lah kita boleh jual. Tapi still mampu milik. Dari segi umur pula, berapa umur dia untuk sembelih tu? Umur yang ini pendapat saya peribadi kok orang lain mungkin lain. Dia pendapat saya peribadi, umur terbaik untuk kita semoleh ni adalah pada usia 36 bulan ke 42 bulan. Dia bergantung macam mana kita punya pemakanan kita, bakor yang kita dapat tu besar mana. 6 bulan terakhir tu bila kita nak decide, that it will be penentuan untuk kita punya tarikh sembelih lah. So normally kalau kat kola ni kita tengok dia punya body weight dulu. Kalau dia achieve dalam contoh lebih kurang dalam 650 untuk tempoh 6 bulan terakhir tu, kita tengok untuk 6 bulan tu kita target contohnya sebulan kita nak dapat lebih kurang dalam satu hari kita dapat dalam 2.5 kilo ke 3 kilo sehari berat badan tu kan. Kita darablah dengan sehari kita boleh dapat dalam 2.2 kilo. Contoh 2.2 ni rendah ni sebenarnya. On average lah. Kalau kita darat dengan 30 hari berapa tadi? 60 kilo tak? Kalau 6 bulan berapa? So kalau dia boleh pergi sampai 1 tan masa tu, that is the best time untuk kita semoleh. Dia bukannya sama. Kita tengok body weight dia untuk tempoh 6 bulan terakhir tu kita nak berapa? Kalau saya target katalah nak semoleh 800, kita backwardkan balik 6 bulan tu bila dan kita akan proses diet tu berbeza. Bezo dia. Kalau kita kacuk lembu, contoh lembu-lembu biasa dengan Wagyu, apa jadi? Kalau kita kacuk boleh. Dia itu kata tu. Bila kita buat AI tu, itu yang kita kacuk sebenarnya tu. Tapi kita kacuk dengan bakor yang betul. Bakor yang betul lah. Kalau kau ambil KK, jaras kan, kau masukkan AI Wagyu, mati anak tu kan, dystocia. Kebanyakan dia dystocia, dia akan bila nak beranak tu dah tak boleh. Anak besar. Tak sesuai dengan bakor tak? So apa kita buat, kita kena pilih orang kata apa bakor yang betul lah. Macam kami kita guna Angus, kita guna Charolais, kita guna Brahman yang pure breed kan. Kita gunakan yang bakor yang premium betul-betul ni supaya tak ada isu untuk dia nak beranak nantilah.
So the right baka is penting untuk kita tentukan Ketahanan anak dia tu. ketahanan ibu untuk melahirkan anak tu. Maknanya the right baka tu penting lah untuk pemilihan untuk nak jadikan lembu, kalau kat Malaysia ni, Wagyu lah. So based kan cakap pasal R&D kan. Lepas tu AI. So macam kita tahu sekarang ni yang paling famous sekarang first breed Dolah, betul tak? Dolah. So saya nak tahu sikit pasal Dolah ni. Apa yang special sangat pasal Dolah ni? Lepas tu kenapa dia terpilih lah, orang kata sebagai kacukan AI Dolah ni orang kata insan terpilih lah. Sebab saya pun perasan juga ni. Saya rasa for the past 1 month kan, sebulan ni lah, Dolah ni semua orang duk bercakap pasal Dolah. Kasihan tu tengok Dolah lah. Member punya dah kurus dah, ramai main tengok dia. Kenapa insan terpilih Dolah ni, nama Dolah ni kan? Kenapa dia yang hebat ataupun dia ni anak pertama kita orang. Itu nama pun Dolah tu. Anak pertama, saya kata apa anak pertama? Bila kita nak buat yang orang duk kata angan-angan tu, Dolah ni adalah anak pertama yang lahir di kandang saya, di farm saya ni. Maknanya dia ni warga negara Malaysia, dia ni ada IC Malaysia lah. So kenapa saya kata tadi, dia ni masa itu kita gunakan induk Angus. Kita gunakan Angus, kita buat AI, masukkan semen Wagyu. So Dolah tu lah anak pertama yang keluar. Kalau kita consider Dolah ni sebenarnya, Dolah ni F1 dia. Tapi nak jadi rezeki kita lah. Dia F1. Tapi bila dia keluar tu, dia punya susuk tubuh dia, dia punya body score dia, dia punya colour dia, tanduk dia, hidung dia yang leper tu, dia dah nampak macam F2, F3 dah. Tapi reality dia F1. Tapi dia punya physical dia looks like macam dah F2, F3 dah. So itulah kebanggaan Dolah tu. And the best part, kita bila kita nak buat bakor ni, breeding ni, kita nak kena ada bapa. Dia tak semestinya kita buat AI 100%. Dia sebenarnya yang terbaik adalah buat AI lah. Tapi ada masanya lembu betina ni dia payah nak sangkut atau payah nak bunting through AI. Kita perlukan juga pejantan. Itu saya kata terbaik, yang hebatnya Dolah ni, dia lah dia anak pertama. Bila kita bolo dia daripada kocik ni, kita usap dan sebagainya, kita jaga pemakanan tu. Kebetulan pada tahap masa umur setahun tu kita nampak dia ada potensi nak jadi bapa. So kebetulan ni Dolah ni, kita tengok lepas 2 tahun, dia punya body weight dia almost 600 kilo. So saya kata dia, bila saya tanya orang, belajar, buat research dan sebagainya, tanya member dekat Miyazaki kan, dia kata kau boleh jadikan Dolah ni sebagai pejantan. Sebab itulah Dolah sampai sekarang ni umur dia pun dah almost 7 tahun dah. Dia lahir lebih kurang dalam ujung tahun 2018. So sekarang ni dekat 7 tahun lah umur dia. So dia ni bukan sebagai hero Malaya je. Dia juga sebagai pejantan kepada induk-induk yang lain dekat Kola ni lah. Sebab itulah Dolah ni dia famous sikit. So pasal Wagyu kan, Wagyu tu ditentukan marbling dia, means lemak antara daging. So kalau orang cakap lemak tu banyak lemak, so lembu tu sihat ke? So berbalik pada soalan Syuk tadi, soalan yang bagus. Yo betul. Kalau untuk lembu tempatan ni, kalau boleh kita avoid lah. Kita elakkan makan lemak ni. Sebab apa, lemak ni kalau dari segi kesihatan tu tinggilah kita punya kolesterol nanti. Kan? Jonoh kita nanti kan. Tapi apa kelebihan lembu premium? Sebab apa dia premium? Sebab kelebihan Wagyu ni ataupun Wagyu ni dikonsider sebagai premium sebab lemak yang antara daging yang orang sebut tu, dia adalah lemak monounsaturated fat. Which is lemak tu lemak positif, lemak yang bagus, lemak yang baik. Kau makanlah banyak mana pun, selagi kau tak muak, kau boleh makan lemak tu. Lemak tu lemak yang sihat. So kau boleh konsum sebanyak mana yang mungkin. Tetapi janganlah kau makan ataupun kau konsum terlebih untuk lemak-lemak yang lembu-lembu biasa ni lah. Tadi dah pasal lemak. So tips pilih daging yang berkualiti lah, tanpa kena macam orang kena ketuk lah. Soalan kena kotok dia kan. Alhamdulillah lah, Beautiful Nara datang jemput kita. Bolehlah kita share sikit kan. Tapi pendapat saya, pandangan saya, ramai dah rakyat Malaysia sedar. Sebenarnya kita daripada, ini saya nak share ni kepada orang yang tak pernah dengar ataupun orang yang mungkin tak sedar apa yang kita buat selama ni. For the past 50-70 years ago, kita ni kat Malaysia ni dah dimomokkan ataupun the right word is kita dah terbiasa dengan daging kotak. Kalau korang perasan lah, kalau kau balik kampung, bukan nak kata orang kampung ni tak ada ilmu, bukan. Kebanyakan kalau kau pergi kampung, kalau kau tanya diorang kau makan daging apa, daging kotak. Diorang duk fikir daging kotak ni adalah lembu. Kalau hang perasan lah. Diorang duk ingat. Jangan cakap orang lain, mak dan sendiri duk menego, mak dan ada ke pasar ayam dekat kampung tu.
at the same time kita jual juga daging kotak ni. Dululah kan. So emak ni sendiri ingat daging kotak tu lembu. So soalan dia nak kotak tak kotak tadi, sebenarnya rakyat Malaysia ni dia tak perasan yang dia orang makan selama ni adalah daging kerbau. Kerbau ni lembu kerbau, buffalo beef. So daging kotak, saya tak nak sebut apa-apa nama brand dan sebagainya, tapi mostly yang masuk dalam Malaysia ni yang kau makan dekat restoran, tak semualah kan, orang marah pula kata semua kan. Kebanyakan restoran, kebanyakan pasar raya, kebanyakan hotel-hotel juga semuanya gunakan daging kerbau. Sebab murah. Sebab dia memang murah. Datangnya daripada certain country, memang murah. And orang pun duk ingatkan benda tu lembu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya daging kotak tu lah daging kerbau. Pasti. So, soalan nak kena kotak tak kena kotak, kalau kita compare dulu daging kotak tu dengan daging lembu sendiri dah ada perbezaan dah. Dah beza dah bang. Kalau kau tengok daging kerbau tu, kalau kau tengok kau tilik daging tu kan, nampak urat dah. Dia liat sikit. Memang nampak urat dah. Kalau kau ambil bahagian-bahagian yang premium tu, still ada juga urat tu. Dia mesti ada urat. Dia golap sikit. Kalau kau tengok lembu, dia tak ada urat. Kat situ adalah beza yang patut kita kena tahu. Kalau orang nak tipu kita, orang nak kotak kita, ni daging lembu. Tak, kau tengok daging tu kau tahu dah. Berurat tu kerbau. Yang tak berurat tu adalah lembu lah. Itu perbezaan dari segi daging kerbau dengan lembu. Tapi kalau kau tengok pula daging tempatan dengan contohnya daging premium lah. Kalau kita ni Wagyu kan, kau boleh nampak marbling dia sangat-sangat beza. Kalau kau tengok daging, kalau kau tengok adalah kotak dalam video-video kita orang ada kat YouTube, kita orang share jugalah kan. Kau tengok perbezaan daging biasa dengan daging premium ni lain. Kau akan nampak macam shoot tanya tadi, marbling in between fat tu, kau akan nampak dekat tekstur daging tu sendiri dah beza dah. Kau akan nampak daging dia putih antara daging tu. So yang daging tempatan ni tak ada. Ada pun sikit lah kalau yang siapa jaga makanan lah. Kalau yang tak jaga makanan tu, daging macam tu lah. So tip nak avoid daging, tip nak avoid kena kotak tu, kau sebelum kau beli, kau tengok, kau tilik betul-betul daging tu, kotak ke tidak, lembu ke tidak, premium ke tidak. Benda-benda ni kena ambil tahu. InsyaAllah kalau kita ambil tahu, kita whatever yang kita spend duit untuk kita makan tu, untuk anak, untuk bini dan sebagainya tu, berbaloi lah. Kau bayar mahal tapi kau dapat yang kotak. Tu apa cantik lah kan. So macam nak berbalik pada dolar balik tadi. So apa visi lagi untuk mungkin keturunan dolar ni, nak R&D lagi ke macam mana ke, apa visi jauh Pak Jamal Apa sendiri? target next target? Target naik. Kalau saya suka share tadi, kadang-kadang orang tu ingat dia ni ada dolar seko ke? Tak. Kita start 2018. Masa tu kita buat masuk induk betina lebih kurang dalam 20 ekor lah kita buat. Campur, kita ada Charolais, kita ada Angus, kita ada Brahman masa tu kan. So masa tu banyak dapat anak, bukan dolar je. Jolah ni special case dia anak pertama. Tu saya kata saya wawakan anak pertama lah, isi lah warga negara dan sebagainya. So far daripada 2018 sampai sekarang ni kita dah hasilkan lebih kurang dalam 70 ke 80 ekor anak. Dan daripada situ bayangkan tempoh 7 tahun tu, confirm lah dah banyak kita dah semoleh, betul tak? So visi kita tadi, kita bukan setakat stop kat dolar. Kalau kata saya boleh share tadi dekat sana sekarang ni, yang sekarang ni makin orang kata apa, nama yang tengah meningkat naik ni, nama dia Ali. Dia ada seekor lagi nama dia Abu. 2 ekor Ali ni Abu. Kenapa nama dia tengah meningkat naik? Kita tengah tengok dia punya orang kata apa, dia punya perubahan umur dia tu. Kita tengok sama ada dia boleh tak jadi pengganti pada dolar. Dolar ni mungkin lagi 1-2 tahun dia akan kita pencenkan lah. So sekarang ni Ali tengah naik, Abu tengah, Abu isi abang dia, Ali isi adik dia. So dua ni kita dah kategorikan sebagai pengganti kepada dolar. So visi kita tak akan stop sekarang. Kita akan lebih lagi lepas ni. Sebab apa? Kita tengok recently sekarang ni permintaan tu sangat tinggi. Saya tengok ramai yang mampu milik ataupun ramai yang suka dengan daging kita ni. Sebab apa? Macam saya share yang awal tadi, perbezaan kita punya Wagyu dengan Wagyu ni, kita punya ni a bit meaty sikit. Dia kalau orang Malaysia kan dia suka boleh lihat-lihat sikit kan. Kalau macam yang Jepun ni, kita masuk mulut je, orang kata apa, kalau bahasa orang Kedah tu apa, cayak di mulut je tak? Dia cair tu dalam mulut. Tapi yang kita punya ni dia meaty sikit. So those yang suka daging, dia akan suka kita punya Wagyu. Dia meaty sikit, dia sedap sikit. So saya tengok bila ada permintaan macam ni, saya kata visi tadi kita akan teruskan, kita akan besarkan lagi ladang ni supaya one day nanti kita bolehlah compete dengan daging-daging daripada Jepun, daging-daging Wagyu daripada Australia lah. Itu vision kita lah. So kalau ada vision tu kan, so setakat ni kalau ekspor ke luar negara tu dah ada? Jom. Kalau soalan tu Syuk, jauh lagi lah. Kalau kata nak menipu kat kamera tu kan, nak menipu tu tak juga. Tapi kalau nak untuk ekspor tu jauh lagi. Sebab apa? Kita masih dalam konsep, dalam tempoh R&D lagi. Kita sekarang ni target kita nak konsisten dekat 8-9 je. Tak nak cerita pasal 10 ni.
MBS 10 ataupun A5 tu kita jauh lagi. Orang-orang begitu jauh lagi. Kita sekarang ni target kita A4 ataupun MBS 8 9. Kalau kita boleh maintain ni setiap ekor smoleh tu kita dapat maintain dengan MBS ataupun mumbling score 8 9 ni will be good enough. Then of course kita nak cerita pasal export ni kita kena ada volume. So far ni kita baik suku-suku. Bukan suku-suku lah, maknanya small market sini. Lagi pun memang target untuk orang Malaysia. Ya, kita target sekarang ni, ya betul. Itu niat sebenar lah. Niat utama kita, saya dengan partner saya Datuk Amirul, niat sebenar kita adalah kita nak bagi orang Malaysia dapat rasa juga Wagyu. Kalau tanya Mak Den pun tak pernah rasa Wagyu. Ya, mahal. Memang mahal. So bila kita dah ada Wagyu ni, Mak Den boleh rasa. Tak rasa dia nak makan, kita bagilah. Sebab dia nak katakan 50% lower than cost yang kita buat masuk lembu daripada Jepun. So, kalau kata nak export, memang ada cerita tu. Tapi macam saya kata lah, induk tu mahal. Dia bukan murah induk yang mahal. So kita slowly, kita tengah build up dia population tu. Bahasa orang putih dia population. Nah, kita kena tengah build up dia population tu supaya one day nanti kalau rasa kita boleh buat big scale, ada campur tangan ataupun support daripada government agensi. InsyaAllah yang awak kata impian untuk kita export tu one day insyaAllah boleh jadi kenyataan. Tapi negara lain dah acknowledge yang pasal Wagyu? No. Kalau you tanya saya, no. Sebab sekarang ni Wagyu ni kita masih orang kata apa, kenalkan dalam Malaysia sendirilah. So kalau katalah di mata dunia ni, diorang kena is Wagyu daripada Jepun lah. Macam Miyazaki, Kobe, Kagoshima. Ataupun diorang kenal Wagyu daripada Australia. Yang ni mata dunia diorang ni hebat lah. Macam kita ni belum dah sampai tahap lagi. Macam saya kata lah. Macam saya kata tadi, kita memang nak fokus kat warga Malaysia tu sendiri. So insyaAllah, target tadi, yang awak soalan tadi, vision kita one day, kalau kita dapat orang kata apa, facility yang bagus, dapat support daripada kerajaan, insyaAllah one day kita boleh pergi besar dan kita boleh maintain the mumbling tu, insyaAllah kita explore market untuk export ke negara lain. Tapi dalam Malaysia, adakah kalau kita farm je yang buat Wagyu ataupun ada juga farm-farm lain yang buat? Dia ni soalan panas betul tak? Soalan panas. Kita start 2018, tak tahulah kalau kita saya tengok belakang balik Saya tengok 2018. Bila saya cuba dalam bidang ni, saya tak pernah dengar pun lah orang mau masuk Wagyu. Tak tahulah kalau ada sebelum saya kan. Saya tak pernah dengar. Tapi tak ada orang yang macam approach jom kita collaborate buat Wagyu sama. Ya, masa mula-mula tu ada ramailah investor nak collaborate dan sebagainya kan. Tapi kita rasa kita pun tak tentu lagi boleh buat tak boleh buat. Macam kata tadi orang kata mimpian boleh ke buat? Benda ni mahal. So kita pun tak allow lah untuk kita collaborate, sebab kita try buat sendiri. Itu 2018. Tapi kalau tanya soalan tadi, sekarang saya rasa dah ada yang buat Wagyu ni. Tapi dia adalah nama dia orang sendirilah. Tapi saya nampak memang ada dalam market. Ada dah 2-3 player yang dah buat Wagyu. Saya nampak baru-baru ni kerajaan negeri Pahang pun dah start explore untuk Wagyu ni. This is good. For me, saya meraihkan industri ni kepada lebih ramai lagi supaya kita boleh orang kata apa, sensasikan kita punya daging lokal premium kepada rakyat tempatan kita. Sebab saya pun perasan macam ada satu phrase famous sekarang ni, iaitu agriculture adalah masa depan Malaysia. Tu bagi saya macam sekolah ni as permulaan awal lah untuk ke arah itu kan. Betul. Yalah, saya suka dengan slogan tu. Kalau saya punya slogan sendiri pula, bagi saya peternakan ni adalah satu perniagaan yang lumayan. Peternakan adalah satu kejaya yang lumayan. Nanti kita cerita pasal bab muda, anak muda kan. Bagi saya peternakan ni adalah satu kejaya yang lumayan, yang kita boleh cebur, yang kita boleh explore. Dan macam soalan tadi daripada Syuk tadi kan, kerajaan concern. Diorang pun risau juga. Daripada dulu lagi. Diorang duk bercerita pasal food security, kan? Keterjaminan makanan. Saya support. Tapi insyaAllah lah, kita pun banyak juga ada sesi libat urus dengan kerajaan supaya kita dapat memartabatkan lah. Bagi saya, mungkin takut ramai yang marah kan. Kerajaan kena fokus. Apa yang kita nak buat? Kalau kita duk sembang syok sendiri, food security, kau berapa orang nanti tak ada makanan, kau nak bergantung pada negara lain. Kalau nak marah kan, marah sekarang. Tapi kita kena fokus lah. Macam kita dah ada industri yang nak ni. Cuma kita nak support daripada kerajaan tu sendiri. Tak kira lah kerajaan mana pun. Kalau insyaAllah kalau kerajaan tu boleh bantu kita kan. Kalau bukanlah bantu kola je, bantu peternak-peternak yang ada ni kan. Kalau kita fokus, saya rasa insyaAllah
yang kita cerita pasal food security, kita cerita pasal masa depan agriculture tadi tu, boleh berjaya. Siapa kata tak boleh berjaya? Boleh berjaya. Sangat-sangat lumayan industri ni. Selagi manusia tu hidup di muka bumi ni, selagi manusia tu makan, saya tak rasa benda ni salah untuk kita explore. Harian. Benda makan, setiap hari orang makan. Orang kata apa? Orang jahat kata apa? Orang Islam kata, selagi kau hidup lah kau makan. Selagi kau hidup kau makan. So kalau kau kata benda kau sedap, orang makan, orang beli. Kan? Lagi-lagi macam Damio ni kan, murah. Tak habis orang bah. Makan tak habis orang bah. Makan tak habis. So benda ni tak salah. Sepanjang buat Kola Kinta Farm ni, apa cabaran yang paling tak boleh dilupakan and macam mana boleh konsisten? Paling yang tak boleh dilupakan. Semenjak daripada dulu sampailah sekarang dah berjaya buat Melayu. Setiap kali kalau raya haji ada je ambil daripada luar. Kalau tanya cabaran dia kadang-kadang orang kat luar tu I mean orang kat luar tu kan dia nampaklah macam weh hebatlah Kola ni kan. Berjaya dia orang ni. Betul. Kalau nak cerita cabaran tu terlalu banyak. Terlalu banyak sebab apa? Contoh kan. Cabaran pertama sekali ni. Dan ni anak peneroka, anak Felda. Ayah Dan, mak Dan memang jago lembu, peluk lembu dulu kambing. Nak anak muda ni, first kali kau nak pergi ubah kejayaan kau daripada seorang accountant jadi seorang petonak lembu ataupun pengembala lembu, itu dah tentangan yang paling hebat daripada family dah. Orang pertama mak Dan kau gila kau apa mal. Belajar dah tinggi-tinggi kan. Sebab kata orang kampung lah kan. Mungkin ada orang lain lebih tinggi daripada saya lagi. Belajar tinggi-tinggi. Ada diploma, ada degree, ada pula ICAEW. Kau nak apa pula? Kau nak buat apa pula? Nak galau lembu kan? Nak nangkap lembu, nak narik lembu. Itu tentangan pertama. Ujian pertama saya. Bila saya start nak buat serius dalam bidang ni. Tantangan yang paling hebat daripada mak ayah dan sendirilah. Tapi orang rumah support kan. Orang rumah support dia kata abang minat apa? Dia panggil daddy lah. Daddy minat, daddy go ahead lah kan. Tapi bila kata bukan nak bangkang kata mak tu, tapi kata macam saya kata tadi, peternakan ni ada potensial yang sangat besar kat negara kita ni. Tu orang tak nampak. Kalau kita buat with the right SOP, with the right passion, with the right team player, saya rasa insya-Allah benda ni boleh pergi jauh. Itu cabaran utama lah. Tapi kalau cerita yang cabaran-cabaran lain banyak bang, banyak. Kau bayangkan lah tiba-tiba accountant, yang seorang lagi tu lawyer. Nak beg lembu, kau nak golak kat orang. Boleh ke dua orang ni kan? Sembang. Kan? Kau tak sembang. Itu cabaran yang kedua tu. Tadi mak ayah tadi. Yang kedua ni sembang. Accountant, lawyer nak beg lembu. Tak ada. Pengalaman pun tak ada ke? Tak ke mana lah. Ini semua habis duit ni. Ini semua the next. Nanti kau tut Ini semua the next dia kata. Berangan je lebih. Tak ke mana. Itu cabaran nombor dua. Orang pelekeh yang gitu. Kau jual dah elok-elok. Kau jual je lah. Gaji besar dan bang. Malah nak mention gaji. Marah orang kan. Gaji dah besar dah. Tapi kenapa nak berhenti? Itu cabaran kedua orang lekeh gitu. Boleh ke berjaya dalam bidang ni? Tadi mak ayah kan? Boleh tak? Saya kata dengan partner saya, Mirul, kita try lah. Tapi kita dah bijak ni tu. Ini saya quote sikit. Bak kata saya punya partner Datuk Mirul kan. Mal, kita dah terlajak ni. Kita tak boleh undur. Kalau orang lain, kotor sikit kan. Dia pakai duit orang. Dia boleh terlajak. Dia boleh undur. Sebab dia duit orang. Ini duit kita Mal, masuk kita sacrifice untuk anak bini kita sacrifice untuk tim kita sacrifice masa kita sacrifice orang kata apa, happiness kita for the time being. Bukan mudah. Bila kita dah terlajak tu kita tak boleh undur, mak kita kena ke depan. Maknanya aku, Eden ni tak boleh salah. Partner Dan tak boleh salah. Itu kita cabaran mudah orang pelakir tu. Kita kata kita kena go ahead. Itu cabaran yang paling besar untuk nombor dua. Yang saya dah berhenti kerja. Kita fokus ni saya kata memang tak boleh. Cabaran yang paling besar kita nak berjaya. Itu cabaran kedua. Dan kalau cerita cabaran yang ketiga, komplek kelima, ke-6, ke-7, ke-8, mau 3 jam episod ni. So kita kongsi pada episod lain lah. Banyak cabaran dia kalau saya boleh katakan banyak lah. Tapi tadi dua tu adalah cabaran yang paling besar dalam hidup saya. Daripada mak ayah sendiri. Yang kedua, orang pelekehkan niat kita, mission kita, visi kita dalam industri ni sendiri. Macam mana proses sebenar daripada segi pelihara ke jualan? So macam kita orang tahu tadi ada ladang yang khas untuk makanan dia. Macam dekat Taiping, tempat pemakanan. Dekat mana tu satu lagi? Kedah. Kedah tu tempat transit
Sini memang khas untuk jualan saja. Dia kalau saya lebih tepat sekali proses dia lah. Kalau kita start 2018, kita banyak fokus kepada trading ataupun upstream activity lah. Upstream ni daripada kau bolo ataupun kau import, kau gemukkan, kau jual lembu tu sebagai hidup. Lembu hidup lah orang tahu, jual sebagai hidup. Itu upstream. So lama kelamaan bila kita dalam bidang ni, kita nampak kalau kita fokus on upstream ataupun kita bergantung kepada orang nak datang boli lembu hidup kita, saya nampak tipis. Bukan tipis lah, boleh berjaya, tapi nampak macam tak apa nak comel. Tak apa cantik lah. So daripada situ saya kata dengan partner, dengan team, saya kata kita dah kena start untuk go for downstream. Apa tu downstream? Kita nak proses pula. Daripada lembu hidup tu kita nak semoleh, kita nak lapah, kita jadikan produk. First kali apa kita buat? Kita jual sebagai daging soga tadi. Yang kedua kita buat premium cuts. Ada yang ketiga tu yang slowly kita dah buat produk. Kalau perasan tadi, Kola ni kita dah ada 4 produk dalam pasaran. Ada di seluruh semenanjung Malaysia. Kalau perasan kita punya kambing porap number 1. Memang orang suka lah kita punya. Sebab apa orang suka? Kambing kita gunakan kambing lokal. Kambing lokal orang ni senang kata kan. Bukan kambing yang frozen tu. Kambing lokal. Lembu kita ada lembu perap. Lembu ni lembu tempatan. Bukan kobau. Bukan daripada Australia. Lembu tempatan tu sendiri. Dan kita ada meatball. Meatball dia comel. 100% daging. Tak campur topung. Tak campur apa-apa pun lah. Daging. Dan kedua yang kempek kita ada patty burger. Produk. Bayangkan daripada trading tadi. Slowly kita capai impian kita pergi downstream. Jual daging tempatan. Pergi kepada produk kan. Daripada jual daging tempatan pergi kepada premium cuts. Belajar tu. Premium cut tu bukan semua orang boleh buat. Kau nak belajar jadi butcher tu. So daripada premium cut dan kita pergi ke produk. InsyaAllah satu hari ni doakan kita orang ni, kita punya end game kita nak ada satu steak house yang premium. Steak house nama je premium. Kita nak serve Wagyu kita ni kepada orang kata apa? Semua rakyat Malaysia lah untuk kita rasa. So tadi soalan tadi saya panjang tadi soalan proses tu kan. Orang kat luar tu dia nampak daging tempatan yang kita jual kat pasar raya. Nampak mudah ke tak? Tapi kawan-kawan dekat luar tu, korang ni kena hargai pentonak. Dia bukan mudah. Orang akan nampak kau jual daging je. Kau tak nampak proses dia tu bang. Kak, kau tak nampak proses dia daripada bolo tu. Nak tunggu dia 2 tahun. Nak tunggu dia membesar tu. Banyak risiko Bukan risiko je. Kos dia terlalu tinggi. Risiko yang pertama tak sompet kau untuk membesar dan mati. Risiko bang. Orang nampak daging betul tak? Kau nampak daging kat pasar raya jual beli. Mahal Memanglah mahal bang. Sebab apa? Nak tunggu dia membesar tu risiko dia banyak. Kos dia terlalu banyak. Daripada mati sampailah cost feeding. Makanan tu banyak tu. Itu dari segi makan, dari segi hidup mati tadi. Yang jago tu pekojo tak? Pekojo tu nak kena bayar gaji, dia kena jago, nak kena didik pekojo tu, nak kena loyal kat company, nak jago elok supaya hidup kawan tu hidup sebagainya. Sampai ke Gomok. Lepas Gomok tu nak masuk mana? Ke rumah semoleh. Nak pergi rumah semoleh tu bukan dia jalan kaki sendiri bang. Betul tak? Kadang-kadang orang tak faham. Saya suka soalan proses tadi. Saya nak bagi orang faham. Lembu tu nak pergi semoleh, dia tak jalan kaki sendiri. Kita kena angkit dia. Kita kena masuk dia dalam lori. Kalau kat sini kita buat railing. Railing tu beratus ribu kita buat. Dia berjalan tadi. Nampak berjalan kan? Tapi railing tu semua duit. Costing. Masuk tempat semoleh. Dia tak semoleh sendiri bang. Ada orang tukang semoleh. Nak semoleh tu pula. Bukan semoleh. Macam kita ni ada lobby sikit. Kita tak adalah pakai manual. Kita dah pakai mesin. Mesin tu duit bang. Cost. Mesin tu nak maintain pun cost juga. Dengan hydraulic oil dia, dengan pump dia itu ini, minyak bocor itu ni semua cost. Orang kata nampak mudah daging tu murah mahal tadi kan. Lepas tu nak semoleh. Tak boleh dia semoleh sendiri. Kita kena semoleh, kena ada yang tauliah. Kalau kita kat Malaysia, kalau kita dekat Selangor ni, kita tauliah by JAIS lah, Jabatan Agama Islam Selangor kan. So nak tauliah tu, itu pun ada duit dia juga. Lepas tu nak semoleh, orang tukang semoleh tu nak kena bayar juga. Lepas semoleh nak gantung jadi kakas. Tu kakas kan? Nak lapah, potong ompek. Nak potong ompek ni, ada cara dia. Ada kena belajar dia. Yang lepas tu pula, dah semoleh. Dah lapah. Daging tu sebelum kita nak jual, kita kena pastikan daging tu kualiti. Kita nak pastikan daging tu tak rosak sebenarnya. Kita nak make sure daging tu tak hijau. Kita nak make sure daging tu tak busuk. Nak make sure daging tu tak hijau, tak busuk tu proses tu bang. Kau nak letak mana? Siapa nak jago? Siapa nak ngangkit? Siapa nak letak kat chiller? Chiller tu bukan pakai air liur, pakai TMB, pakai elektrik, bayar lagi.
Nampak tak? Saya cerita pasal proses sepanjang mana. Lepas nak masuk Chile tu bukan kat situ yang tiba-tiba dah boleh jual kat pasar. Tak. Daripada Chile tu nak kena bawa keluar. Siapa bawa keluar? Daripada lori. Pilot tu kena gaji. Pilot tu nak masukkan daripada Chile tu, nak masuk ke dalam kontrak. Kontrak tu duit. Setiap bulan nak kena bayar. Dalam kontrak tu kena sojuk. Kalau tak sojuk tak jadi apa. Panis. Bila panis, rosak daging. Tu proses lagi. Pilot kan? Lepas pilot tu bawa kalau sesuka hati dia berhenti di jalan, dia biar mati enjin, rosak daging. Kau nak jaga lagi. Kau nak motivate lagi. Kau nak bagi education lagi. Tak habis kat situ. Nak turun daging tu. Butcher kena sambut. Butcher tu kena jaga daging tu pula. Jangan kena lantai. Kena make sure wrapping. Dapat daging turun masuk dalam chiller ataupun freezer. Penjagaan tu pun tu. Kena jaga pula chiller tu elok-elok. Lepas tu gantung pula. Lepas gantung macam konsep kola ni kita gantung. Customer will queue up. Dia orang akan request kau nak tenderloin, kau nak knuckle, kau nak top set, kau nak ni. Butcher tu kalau tak ada ilmu, masa gantung tu daging dah rosak dah. Betul? Yang kedua, customer minta tenderloin, customer minta daging poja. Butcher bagi tenderloin. Tak mati dan. Dah rugi kat situ. Lombu ni, cara macam mana kita nak dapat untung adalah cara kita jual dengan different SKU. Ataupun bahasa mudah ni, different part lah. Tenderloin, knuckle, top side, lidah, otak. So semua tu dia come out dengan different harga. That's how kita make margin lah. So butcher tu kena ada education. Tak ada education kita rugi melangkup. Jual, lepas jual nak kena vacuum, nak kena packing. Nampak tak? Saya cerita proses ni mungkin 5 minit kot. Kadang-kadang saya bukan apa, saya nak beritahu orang kat luar tu, kita kena appreciate peternak ni. Nampak kata orang kata mahal dan sebagainya. Proses dia bang, daripada nak beranak tu sampai ke pinggan korang tu panjang. Kos dia terlalu banyak. Marah ni. Marah sebab banyak orang komen kata daging tempatan tu mahal. Saya tanya sekilo berapa? Sekilo 30, 40 mahal. Oh mahal. Sebab apa korang duk makan daging kotak memanglah murah. Kau bau. Jamal bulan industri ni kan. Cerita yang paling menarik and lucu pernah alami. Tak jangka lah. Dia macam ni, macam saya kata lah, bila kita dalam 8 tahun dalam industri ni, banyak perkara lucu lah. Tapi kalau apa yang saya boleh share lah, satu lah kan. Dia lucu dalam perasaan mendobar tu. Itu dobar. Lucu, tapi dia dobar. Pernah dengar tak? Kita ni buat korban. Kola ni buat korban. Korban ni orang kata apa, Kola ni adalah annual event lah. Event yang wajib, yang anak-anak buah dia tu memang marah lah. Sebab apa? Diorang tak pernah raya korban dik weh. Korang untung tau raya. Diorang ni dah 8 tahun dengan saya tak pernah raya korban, tak pernah raya haji. Memang raya haji dengan kita ni. Dengan kami kat sini lah. Doba. Setiap tahun kita buat korban. Contoh saya bagi tahun lepas. Kau bayangkanlah, tahun lepas kita semoleh saja kat sini lebih kurang dalam, tak salah saya, dalam 400 lebih, dan dah lupa dah. 400 lebih ekor. 400 lebih ekor ni kita kena semoleh dalam tempoh hari tasyrik. Dalam tempoh 4 hari kan. Hari pertama hari raya haji tu, lepas tu hari kedua tasyrik, hari ketiga tasyrik, hari keempat. Nak semoleh dalam tempoh 96 jam ni dik, dia bukan mudah. Lucu dia dekat mana? Kau bayangkan kita tengah semoleh ni, kan kita nak kena semoleh sebelum maghrib raya keempat tu. Lagi tahun lepas tak salah dan tinggal lagi 36 minit bang. 36 minit. Lucu ni. Yang seko, tinggal lagi seko je. Tinggal seko nak semoleh ni. Lagi 36 minit, lebih kurang lah. Kena tengok balik patah lah kan. Tapi lebih kurang 30 over minutes. Kita dah happy ni. Lombu tu buat gilo. Kau bayangkan kalau tak semoleh tu dia kena menjawab dengan customer tu. Sebab apa? Dia orang dah akad kat kita. Kita wajib kena laksanakan tanggungjawab kita sebagai orang kata apa, pelaksana korban ni. Kita kena wajib semoleh. Kau bayangkan lucu tak lucu lah. Lagi 30 lebih, 36 aku tak ingat lah kot. Lebih 30 minit lebih tu. Lombu tu dia buat gilo bang. Dia patah balik railing tu. Dia berlari satu ni odiat ni. Dia berlari satu toliat ni. Dia nauzubillah saya kata. Lucu. Lucu dia tu menobarkan. Ni orang kata lucu yang lebih biasa, orang kata luar biasa lah. Dia melompat bang daripada railing ke railing. Tak pernah dia tengok dalam tempoh 8 tahun ni. Lombu tu dia melompat daripada railing ke railing. Dia melompat daripada railing tu ke tempat makan tu. Kau tinggi kau tu tak? Ini lombu terakhir. Ini real story. Ini bukan cerita jenaka ni. Lucu tapi doba. Sebab apa? Kita nak kena make sure dia disemoleh pada botol-botol sebelum maghrib. Apa kita buat? Dengan so kau boleh tengok satu video kot. Masa tu saya tak ingat lah. Seko lembu tu versus tak salah aku 20 lebih orang, 30 orang. Nak make sure lembu tu sampai ke tempat semoleh. Berlari sana, hirup pikuk lah.
Orang kata lucu sampai golak tu sampai berdebar. Finally saya rasa dalam 5 minit tempoh kot. Member tu dah poning, dah gilo tu. Tiba-tiba dia datang, dia relax, dia ulur kepala datang masuk. Kau bayangkan, daripada dia gilo tu, tanpa kita ikat tau. Tiba-tiba dia jadi baik, datang pergi semula. Lucu tapi doba yang sangat-sangat orang kata apa. Tak tahulah mungkin orang nak golak ke tidak, tapi bagi dia itu adalah satu lucu yang paling mendobakan dia lah. Sepanjang tempoh 8 tahun terlibat dalam industri ternakan ni. Tapi contoh kalau menjadi macam tu, dia tak boleh ganti lembu lain. Itu dah betul. Dia nak cambung tadi. Tapi takut memanjang tu tak. So masuk tempoh tu yang berdoba ni, Dan dah instruct dah budak Dan. Standby seekor lembu. Dia macam ni tanggungjawab. Bila customer dah pilih lembu tu, katalah tagging dia 007. Kita wajib kena laksanakan lembu yang sama. Tak boleh kita tukar sesuka hati. Dia dah pilih, customer dah pilih, dah setuju, dah bayar dengan harga tu, lembu tu. Lembu A. Dah jatuh akad. Kita sebagai pelaksana korban, kita tak boleh sukur-sukur tukar lembu. Tapi apa dia buat? Sebab nak kerja ni. Dan minta tim Dan kau prepare seekor lagi lembu. In case member ni tak masuk dalam tempoh lagi 5 minit, kita masuk lembu lain, kita ambil video ni, kita sorah kepada customer, kita bagi tu lembu ni, kau mungkin dosa kau mungkin banyak kot kan. Dosa kau mungkin, ataupun dia tak redha untuk disemoleh kot. So kita bagilah, kita yakin kalau customer ni kita ganti dengan lembu lain. Memang dah ready dah seekor lembu tu. Itu dengan kata lucu yang berdoba tu. 5 minit yang terakhir tu, yang kita nak ganti ni, dia masuk selama badak semoleh. Settle. Halas. Ni itu momen yang saya rasa a bit untuk peternak ni a bit orang kata apa yang tak boleh lupa lah, Untuk seekor lembu berapa lama untuk sembelih? Okey. Paling laju kau pernah buat? Kau pakai mesin kan? Kalau tengok sejarah kola ni, kalau tengok ujung kali tu, kita ada rumah semoleh lama. Sejarah. Ni sejarah. Sejarah tu saya takkan lupa. Sebab apa? Situlah bermula saya punya impian. Kat situlah impian saya dengan partner saya bermula. Bila mana tak boleh ni mah tompek macam ni loteh ni bila nak habis ni. Saya bayangkanlah tompek lama tu, dia manual lah. Orang boleh kata lah dia ni tak profesional ke tak apa. Tapi yang pastinya tompek lama tu nak habiskan seekor tu kadang sejam. Kau dengar sejam. Kenapa sejam? Nak naik lembu satu hal. Nak naik lori, nak pergi belakang kan? Tongan terbalik. Nak turun lori tu nak kena melompek. Satu hal lagi. Nak ikat ke tiang, 3 hal. Nak jatuhkan daripada tiang, 4 hal. Yang kelima nak pegang semoleh-semoleh tu 5 hal. Lepas semoleh nak kena kangkang, nak kena angkat. Ya Allah. Itu adalah dream saya. Impian saya bermula daripada situ. Yang daripada seekor sejam tu, alhamdulillah. Sekarang ni kalau pergi tengok rumah sembelih kola ni, dah diiktiraf pun sebagai rumah sembelih swasta daripada veterina, daripada KPKM, Kementerian Pertanian. Dah diiktiraf kola ni sebagai rumah sembelih swasta. So sekarang ni kita boleh semoleh 18 ke 20 ekor dalam tempoh sejam. Yang tadi seekor tadi, yang orang kata mimpi lah. Tapi alhamdulillah setakat ni usaha kita dah boleh semoleh lebih kurang. Dulu 12 ke 15. So kalau tengok baru-baru ni kita tengah extension, kita tambah equipment. Kalau tengok nantilah, kita tambah de-hiding machine, kita tambah chainsaw yang giant chainsaw, kita tambah conveyor untuk kulit, kita tambah conveyor untuk kepala, kita tambah conveyor untuk perut. So dia lebih efisien. So bila dia lebih efisien tu, kita target belum berasa ni. Hari ni baru nak rasmi ke ni, yang kita punya yang the new teknologi ni kan. So kita target 18 ke 20 ekor dalam tempoh sejam. Itu adalah for me, tak tahulah orang luar kan. Untuk saya, satu kejayaan besar untuk kola lah. Sebab apa? Bila kita boleh semoleh banyak, bukan untung banyak. Bila kita boleh semoleh banyak, kita boleh banyakkan lagi buat korban untuk orang ramai. Itulah niat sebenarnya. So apa Pak Jamal punya nasihat lah untuk generasi baru yang nak cuba juga. So mungkin macam Pak Jamal pun daripada accountant tadi kan. Ada yang macam yang dah memang ada degree pun tiba-tiba nak ubah juga macam Pak Jamal. So apa nasihat Pak Jamal? Nasihat saya mudah. Tapi reality sekarang saya sendiri feel, saya sendiri rasa ramai anak muda kita ni tak minat dalam bidang ternakan ni. Dan tak tahu sebab apa, tapi reality yang saya duk hadap sekarang ni, sebab apa kita mencari pekerja, kita cari staff dan sebagainya, kita nak dapat anak tempatan yang berminat dalam bidang ni susah. So itu reality. Tapi kalau tanya saya kata daripada awal tadi, peternakan ni adalah satu perniagaan ataupun kerjaya yang lumayan. So
bagi saya untuk anak muda kat luar tu, jangan takut. Kau kena ada satu impian. Dia ni orang kampung, orang Felda. Mak ayah dan susah dulu. Tapi dengan impian yang betul, dengan orang kata apa, disiplin yang betul, dengan konsistensi yang betul, kita konsisten, saya rasa those yang minat tapi tak berani, kejayaan ni hebat. Satu je nasihat saya, sebelum korang decide nak terjun dalam bidang ni, pastikan rule of thumb yang pertama sekali, kau minat. Kau kena minat. Kalau kau tak minat apa yang kau buat, kau tak ke mana. So, kalau tadi Syuk ataupun Azrin tanya saya, apa nasihat saya? Pertama sekali kau kena pupuk minat kau dulu. Minat ni boleh kita pupuk. Dia tak semestinya datang azali. Ada orang yang gifted, memang dah minat daripada kecil. Macam saya memang minat. Ada orang ni dia tak minat. Tapi kita kena pupuk minat tu. Sebab tu saya kata tadi, pasang kita punya impian dia tu. So, kau kena cuba minat, kau kena ada passion dalam bidang ni. Bila kau ada minat, bila kau passion dalam ni, insya-Allah yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 kita boleh uraikan kemudian lah. InsyaAllah boleh berjaya anak. Tolonglah sikit. Saya tengok ramai yang tak, anak-anak muda lah, especially Gen Z, Gen Y. Tapi macam ada certain yang belah-belah Kelantan, Terengganu, Kedah, ada je yang ternak lembu tapi dia tak dia punya sistem tak macam ni. Dia macam sekadar beli belakang rumah. Okay. Macam rakyat raya haji baru dia jual. Korang dengar bukan Dan yang tanya tu. Bukan Dan yang cakap benda tu. Kadang-kadang orang marah saya. Ya betul. Especially orang kita lah kan. Dia duk kata bidang ni tak ke mana kan. Bagi saya itulah tadi. Kita kena put apa yang kita nak buat tu on the right way. Dengan cara yang betul. Bila kita buat cara tu betul, kita buat SOP yang betul, kita ada impian yang betul, kita kena bosarkan dari satu tahap. Bukannya orang yang buat backyard tadi tu, yang you kata kat belakang rumah tu tak berjaya. Dia boleh berjaya, tapi dia kena pasang impian untuk dibosarkan. Kebanyakan orang kita ni, kalau kau perasan lah kan, Azrin Syuk ataupun Azrin perasan, yang kau cakap tu memang betul. Dia champion, orang kata hero kampung lah. Macam mana? Dia lah tukang bolo. Dia tukang bagi makan. Dia tukang naikkan lembu. Dia tukang bawa lori. Dia tukang semoleh. Dia tukang jual tepi jalan. Boleh insyaAllah. Yang tu tak ada masalah. Saya support. Orang macam ni saya salute. Tapi saya kata tadi, kita bercerita pasal kejayaan. Kita cerita pasal kita nak buat something yang big. So kena pasang impian with the right SOP tadi. InsyaAllah. Saya rasa yang kawan-kawan kita peternak yang lain tu boleh pun berjaya. Tapi kena ada satu kemahuan lah. Untuk pergi lebih jauh, untuk besarkan. Kalau tak, kita akan, saya kata tadi lah, kita akan jadi hero kampung. Sebab knowledge dah ada. Sebab knowledge dah ada. Knowledge dah ada. Cuma kita kena berani. Orang kita ni tak berani. Kalau kita pasal bab hutang tu dah panjang cerita kita kan. Orang kita tak berani. Mungkin sebab modal ke macam mana? Itu saya kata kalau kita ni pun, kita pun tak adalah modal besar mana. Kan? Cuma, dia saya kata tadi, proses tu. Kalau kita buat cara yang betul, kita maintain account. Kita cara yang betul, duit masuk, keluar, cantik-cantik. Dan setiap tahun kita kena, tak boleh lah loket. Orang kita kan kau dokut. Kau orang marah lagi dia kata mengutuk orang kita. Tak. Orang kita ni susah nak keluar duit. Kita kena buat audit bang. Buat audit setiap tahun. Dia tak kacau, sorry. Dia tak kacau, don't worry. Dek, dia tak kacau, sorry. Kita kena keluar duit sikit untuk buat audit. Kan? Kita kena ada audited report. Buat setahun, buat 2 tahun, buat 3 tahun. Tadi soalan kau pasal modal je tu. Lepas cantik akaun kita tu, insyaAllah kau pergi dekat financial institution, especially saya nak puji Agrobank kat sini kan. Especially Agrobank. Agrobank sangat support. Terutama ni CEO dia sekarang tu. CEO dia tu memang saya kata, saya salute. Saya tak kenal pun CEO dia. Tapi CEO dia punya wawasan tu hebat. Datuk Tengku Bat. Saya panggil Datuk Tengku Bat lah. Very wawasan. So Agrobank ni dan bank-bank lain lah. Tapi saya kena puji lah Agrobank sebab dia banyak bantu saya. So Agrobank ni dia memang support peternak macam kita ni. Kalau korang ada akaun yang cantik, audited, elok, duit masuk keluar, flow cantik, cash flow cantik, dia bantu kau. Dia bagi kau duit. Betul, dan tak tipu. Dan dapat banyak daripada Agrobank. So daripada situ lah kata tadi modal. Bank boleh bantu. Tapi janganlah dapat duit kau pergi cucuk langit kau.
buat bondo lain kau, buat bondo-bondo yang tak faedah. Boleh bagi tips sikit untuk diorang yang diorang ada knowledge ni and diorang ada lembu, ada kandang, ada ladang, tapi dia tak tahu nak pergi ke mana. Sebab macam Pak Jamal cakap sendiri tadi, agrobank dah ada. So platform tu dah ada. So kenapa mostly orang still tak cakna benda ni? Mungkin diorang tak tahu ke, ataupun boleh share tip macam mana step-step seterusnya. Dia bonda-bonda lah. Kalau kita nak share tip ni banyak kan. Dia bonda-bonda ni, apa yang kau nak buat dalam dunia ni pun, kau kena ada guru yang betul. Betul tak? Kadang-kadang orang kita marah lagi dan mutuk lah. Kebanyakan orang kita ni bodoh sombong. Dia syok sendiri. Dia nak buat bondo yang ikut kepala dia kan. Dia rasa dia hebat dah dia buat. But at the end of the day, tak ke mana. Bagi saya kata macam mana pun hebat kita kena ada guru. Satu guru ni istilah dia besar. Belajar kau, tengok buku kau, research kat internet kau, jumpa pakar kau, pergi melawat ladang yang hebat kat tu. Kita kena berguru. Kalau kita dapat the right guru, insya-Allah kita boleh berjaya. Pendeklah tips saya paling mudah. Macam kau tadi lah, agrobank dah ada dah. Takkanlah tak tahu. Search lah info. Tu saya kata guru tadi. Kalau kau cari, kau belajar, kau explore, kau tanya orang, kau jumpa orang yang memang dah berjaya, insya-Allah kau akan berjaya. Kau akan on the right track. Kebanyakan orang kita mungkin dah selesa. Itu saya nak komen lebih ni kan. Saya sebelum ni saya ada pernah share kat satu platform ni. Bila kita kata orang Melayu ni pemalas ni, dia orang bantai saya kau-kau. Bukan saya kata orang Melayu malas, saya kata dalam keadaan masa tu orang kita tak suka nak tanam dan sebagainya tu. Tu saya kata saya berjagalah ayat-ayat saya sekarang ni. Sebenarnya kita boleh. Kita kena cari guru yang betul. Kalau kita dapat guru yang betul, saya rasa apa pun kita buat kat dalam dunia ni dengan izin Allah boleh berjaya. Potensi untuk agriculture ternakan ni kat Malaysia memang besar lah. Sangat. Kalau tanya saya sangat besar. Sangat besar. Sebab kita ada sumber semua tu kan. Macam yang kau bahas tadi, selagi orang hidup, orang makan. Selagi orang makan, selagi tu orang cari apa yang ada jual kat pasaran ni. Daging kau, ayam kau, itik kau, semua bodoh lah. So bagi saya, potential is very big. Kalau kau tengok data lah kan. Tak salah saya 2023 ke apa. Malaysia import lebih kurang 6 bilion ringgit untuk daging saja. Tak kira daging kotak kau, daging lembu kau dan sebagainya. 6 bilion. Kalau kau cakap potensi tak ada dalam bidang agriculture ni, saya tak tahu nak cakap apa lah. Tapi kau bayangkan kalau 6 bilion bang, kau tap 10% jenang 1 juta. Kau tak payah cerita pasal 6 juta. Kau cerita lah pasal 0.00% pun. Berpuluh juta bang. So soalan potensi sangat berpotensi. Dos yang minat, yang ada passion, yang nak bertukar kerjaya daripada satu bidang kepada peternakan ni, saya lalukan. Kita raikan peternak-peternak kita kat Malaysia. Biar ramai lagi bagus. Biar satu hari nanti kita tak bergantung pada negara lain. Tak bergantung pada negara luar. Tak perlu import barang luar. Tak payah import. Kau jangan cerita pasal import ni. Marah orang dia. Kita ni memang hidup dengan import dia. Especially dalam bidang ternakan. Kita memang import. So untuk Raya Haji, apa preparation Pak Jamal lah, Kepala Farm lah untuk so macam banyak ke permintaan Magyu? Betul, boleh ke Magyu untuk korban? Dah berapa tahun ni lembu target? Yang pertama sekali, tahun ni unfortunately tak ada orang yang buat korban untuk Magyu. Mahal mana aku kan. Yang kedua, stok Magyu yang ada tu saya sendiri tak allow untuk jual korban lah. Sebab permintaan kita untuk prime cut tu terlalu tinggi. So tak ada lah yang ambil Magyu. Yang soalan kedua tadi, permintaan korban, yes, luar biasa. Kalau tengok hari ni pun, kalau perasan saya pun dah 3-4 hari tak balik rumah ni. So sebenarnya saya kata tadi, annual event, peristiwa tahunan, acara tahunan Kola ni adalah masa tempoh korban. So budak-budak pun tak balik raya dan sebagainya. Permintaan sangat tinggi. So alhamdulillah this year pun saya rasa kita tak close lagi. So far dah 1,400 lebih ekor sembelihan dan termasuk penghantaran hidup. Alhamdulillah. Sebab tu mula-mula ambil order tu seronok. Budak-budak selalu marah saya lah. Marah dia orang, buat lagi marketing, ambil order lagi, close sale. Seronok gila. Tapi bila sampai macam ni lagi 2 hari. Dobar dia tu. Sebab apa? Kita dah ambil duit orang. Kita nak make sure lembu yang dipilih tu sampai lembu yang sama yang pertama. Kita nak make sure lembu yang sampai tu lembu tu sihat, lembu tu tak kurus. Kita nak make sure lembu tu sampai tak patah kaki bila terjun sana terjun sini, betul tak? Itu bab hantar yang hidup. Yang semoleh tu. Yang semoleh memang kita ada 4 hari je. Kita ada tempoh 96 jam saja untuk uruskan.
So far saya tengok dekat 600 lebih ekor tu nak semoleh tu. Tak tahulah macam mana budak-budak aku nak semoleh tu. Tapi insya-Allah dengan niat lillahi ta'ala, dengan ada tim yang hebat ni, insya-Allah kita boleh mampu buatlah. Alhamdulillah, sambutan luar biasa tahun ni. Terima kasih rakyat Malaysia kerana anda sedar kepentingan korban tu, apa nama korban tu, apa kepentingan korban tu. Alhamdulillah. Dari segi logistik, stok-stok lembu cukup tak? Kalau ikutkan mostly macam saya dengar peternak Malaysia pun tak cukup lembu, so dia export daripada Thailand. Kalau Adakah kita punya lembu tak cukup? Kalau tanya saya pasal bekalan ni kan, kola 90% kot kita import lembu untuk korban. Sebab itulah saya kata tadi, saya sukarlah mengajak government agency, pihak kerajaan, bantulah pontonak ni with the right focus. InsyaAllah kot bolehlah kita beli lembu ataupun kita biak lembu dalam negara kita sendiri kan. Tapi untuk supply tadi memang yes, kola kita bergantung pada negara Thailand lah untuk masuk untuk bekalan tu sendiri. Yang kedua tadi dari segi logistik, yes, sangat-sangat mencabar. Macam saya kata tadi, nak hantar sampai ribu-ribu ekor ni bukan pakai satu lori, dua lori. Tapi kita tak adalah champion buat semua. So kita memang dah ada rakan strategik untuk transporter ni, logistik ni. So kita memang setiap kali korban, kalau rasa nanti kita boleh share nanti, contohnya esok malam dah start dah. Esok malam kita dah start isi untuk penghantaran. Selalunya lah kita akan pakai 40 ke 50 trip untuk penghantaran hidup saja. Kau bayangkanlah lori tu ada dalam 35 biji lori takkan lari. Bersusun, bergantung. Lori yang 17 kaki. 17 kaki panjang tu. So dia orang akan beratur ni dengan horn dia meriah. Sini malam esok akan meriah. Meriah sangat. So kita akan start loading lembu lah. Seekor demi seekor. Satu lori tu lebih kurang dalam 15 ke 17 ekor. Bergantung pada saiz lah. So malam esok kita dah start. Di serata Malaysia ataupun kami kola ni, kita ni gila, kita special breed kan. Kita hantar seluruh semenanjung Malaysia. Walaupun ladang kita dekat Kuala Selangor, walaupun ladang kita dekat Kulim, kita hantar sampai ke Perlis, kita hantar sampai ke Johor, kita hantar sampai ke tahun ni Kelantan pun ada, Terengganu pun ada, faham. Tahun ni jangan takut nampak orang ni. Ni nak kata anak muda ni, lombu lari pun dia takut. Macam mana tengok cowboy. Relax, tak ada masalah kan. Belagak sikit kan. Dia mudah kan. Alhamdulillah tahun ni saya rasa rekod kot. Kadang-kadang tahun lepas ada juga 1-2 negeri tak supply. Tapi tahun ni jangan takut, dia takkan gigit kau dah. Dia takkan gigit kau. Jangan takut. Ni hebatnya ni. Tahun ni alhamdulillah kola. Seluruh semenanjung Malaysia kita supply. Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Perlis, Kedah, Pening. Holas. Semua kita bawa. Bukan kata kita tamak. Permintaan tu semenanjung. Macam Sabah Sarawak? Sabah Sarawak kita nak hantar tu jauh. So ada demand, ada 2-3 government agency minta kita supply kat Sabah Sarawak. So apa kita buat? Kita pakai peternak dekat Sabah Sarawak tu untuk supply kepada demand yang ada tu lah. Yang dia orang minta tu kita akan supply kat situ lah. Sabah Sarawak ada, tapi kita pakai lembu orang sana, tempatan. Kawan-kawan itu kita bagi rezeki sama-sama kan. Alhamdulillah tahun ni seluruh semenanjung Malaysia memang rekod tau. Macam Cik Kamal kata tadi, Wagyu tak ada tahun ni kan? Tak ada. Permintaan, tapi permintaan ada? Permintaan tu ada, 1-2 orang. Dia orang risik-risik harga. Sebenarnya Wagyu ni kalau nak korban, harga dia bermula daripada 50,000. 50,000 seekor? Seekor tu 50,000. Tapi dia still bagi 7 lah? Still bagi 7. Maknanya 50,000 bagi 7 lah. So yang 50,000 normally dia punya berat tu 800 ke atas. Permintaan tu ada orang risik dengan kos. So untuk saya kata budak saya tak boleh kot, sebab demand untuk prime cut tu terlalu tinggi sekarang ni, especially nak musim-musim raya ni kan. So saya kata daripada, sebab apa, dia to be frank lah, saya jual 50,000 tu, kalau saya small saya buat prime cut, we will get more than 50,000. Sebab tu dengan stok limited ni saya kata why not kita small dan kita jual prime cut. Tapi target kola adakah hanya untuk hari raya korban ataupun hari-hari biasa pun permintaan ramai? Kalau saya boleh share sikit lah, mungkin orang kola ni mungkin untuk platform untuk korban kan. Actually macam saya kata tadi, korban ni adalah acara tahunan kita orang.
Untuk kita ni acara tahunan. Actually kita punya business, kita punya main business ni adalah jual daging soga tempatan setiap hari. Our daily operation adalah untuk supply daging ke serata hypermarket ataupun kedai-kedai ataupun restoran ataupun hotel dalam Malaysia. So our day to day operation tu adalah sebenarnya adalah jual daging tempatan. Termasuk tadi yang Magyu tadi lah. Nasihat lah untuk Cik Jamal kepada orang yang nak masuk korban dengan Kola next year. Ataupun this year ada lagi kosong. Kalau kita tengok korban hari Sabtu, so kita tinggal lagi 2 hari lah. So kalau untuk Kola, untuk yang bahagian especially bahagian lah, untuk penghantaran hidup tu kita dah tutup. Sebab apa? Sebab dia kalau Malaysia ni, kalau kita nak hantar yang hidup ni, kita kena ada permit, apply permit. So veterina nasihatkan kita untuk buat permit tu tempoh seminggu sebelum jalan lah. So kalau untuk permintaan untuk bahagian masih buka lagi. Tapi saya tertarik kepada nasihat tadi tu. Kola alhamdulillah memang niat kita memang menego. Memang kita, I mean every businessman, every peternak kita looking for untung dan sebagainya. Tapi nasihat saya lebih kepada nak bawakan ataupun nak mengajak orang ramai apakah kepentingan korban tu sendiri. Korban ni dia punya istilah dia besar. So ramai anak-anak muda sekarang ni marah lagi kat saya ni. Diorang tak tahu apa itu korban. Diorang tak tahu kepentingan korban tu macam mana. So saya ni seronok kalau boleh saya nak share kat masyarakat kita kan. Apakah kepentingan korban? Kenapa kita kena buat korban? Siapa yang mampu tu kena wajib buat. Kan? Kalau boleh saya nasihat kat luar tu, kalau siapa yang mampu tu, buatlah korban. Sebab bila hang korban ni banyak luruh dosa. Bila hang tengok darah tu mengalir tu, dosa-dosa kita pun mengalir sekali. Keinsafan tu datang. Kita duduk makan seronok, kita tengok kat orang luar tu ramai yang tak makan. Bukan ramai yang tak makan, ramai yang tak pernah makan daging lembu, ramai yang tak pernah rasa daging kambing. So bila orang yang mampu ni, kalau kita buat korban tu, daripada kita sucikan kita cucikan whatever lah dosa dan sebagainya. Kita cucikan dosa. Bila seumpama macam mana mengalirnya darah tu, mengalirlah dosa kita keluar. Dijanjikan oleh Nabi Nabi dan sesunnah dijanjikan oleh Nabi. Dan bila kita buat tu kita dapat rasa keinsafan. Bila kita buat korban tu kita boleh hindari dari segi sifat tamak. Sebab tu dalam Islam bukan Islam, dalam hukum untuk korban ni dia ada bagi tahu 1/3 tu wajib kita sedekahkan, kita agihkan kepada asnaf, kepada orang yang miskin, kepada orang yang memerlukan. Nampak tak? Dekat situ kita nampak dah kita Nabi dah ngajar kita macam mana kita nak buang sikap tamak. Kalau tak tadi kita bayar lembu tu kan, baik kita makan semua. Nabi cakap dah kan, 1/3 bagi dekat asnaf, bagi kepada orang miskin. Dan dia bagi tahu juga lagi 1/3 lagi kita sedekahlah kepada jiran-jiran kita. Kita bagilah kat sanak saudara kita, kita bagilah kepada sesiapa yang kita nak bagi tu. Kat situ pun dia ada elemen silaturahim tak? Dia nak mengajak kita ni berkawan, nak mengajak kita ukhuwah kita tu lebih terjamin. Dengan secara tak langsung kita konau jiran-jiran kita, siapa yang dalam keadaan susah dan sebagainya. Nampak tak? Cantik dah. Allah dah cantik susun dah tu. Dan 1/3 dia bagi tahu dah. Ambillah untuk makan sendiri. Itu pun dia kata kalau boleh, dia nasihatkan kita, dia advise kita. Kalau boleh ambil sekadar cukup untuk kita dan lebihan tu bagi ke orang. So kat situ bila kita buat korban tu, dia cuba ngajar kita daripada sikap tamak tu sendiri. So saya kata kat luar tu kalau ada rezeki lebih, baiklah korban. Dengan korban tu kita boleh bagi ramai lagi daging-daging untuk asnaf. At least kita boleh feel something lah hidup sebagai khalifah Allah di muka bumi ni. Saya nak tambah sikit sebab macam kalau dengar dari korban je belah Pantai Timur je yang selalu macam meraihkan Raya Aidilfitri. Macam negeri-negeri lain tak ada sambutan ke pasal Raya Korban? Sebab dia tak appreciate ke macam mana? Saya setuju, orang kata apa, agree disagree. Tapi betul. Sambutan Raya Haji tu memang kita perasan. Pantai Timur is the best. Diorang sambut Raya Haji tu macam sambut bulan puasa. Kalau negeri lain ni sambut bulan puasa ni macam bulan puasa lah. Tapi macam saya kata disagree tu, saya rasa tak juga. Sekarang ni saya dapat rasakan bila kita dalam bidang ni kan, kita dapat rasakan semua negeri main peranan juga. Semua negeri, banyak orang yang dah tadi saya kata saya mengajak orang korban, tapi kebanyakan negeri kita meriah.
Even tu di Selangor ni saya rasa kalau you tengok permintaan gitu di Selangor meriah. Maknanya sambutan tu menggalakkan. Cuma tadi yang kita setuju tadi memang betul. Kalau suasana tu di Kelantan, di Terengganu. Tapi negeri lain pun kita dah sampai. Orang kata apa awareness untuk kepentingan korban tu, sambutan tu, ya tak boleh challenge lah Kelantan Terengganu tu. Tapi sampai. Selangor meriah. So kata-kata terakhir lah untuk daripada Pak Jamal sendiri untuk semua penonton kita sebelum kita mengakhiri podcast ni. So banyak dah kita bincang. Apa yang saya boleh share, apa yang saya boleh nasihat kat sini. Orang muda dekat luar tu, peternakan adalah satu perniagaan ataupun kerjaya yang hebat, yang menguntungkan. So, jomlah ramai-ramai cuba bidang ni. Siapa yang berminat dan sebagainya, jom kita join dalam bidang ni. InsyaAllah kita martabatkan industri ruminan dalam negara kita. InsyaAllah. Boleh, kita boleh. Malaysia boleh.